Emas public gold ni kalau jual di kedai emas laku ke? Alright, dengar video ni sampai habis. Adam nak terangkan. Baik, tak kisahlah apa pun barang yang kita beli, kita pasti nakkan kepada jaminan. Dan untuk emas ni sebenarnya tak perlukan jaminan. Sebab selagi mana ianya emas fizikal yang tulen, mana-mana kedai pun akan terima. Jadi secara asasnya nak beli emas ni kat mana-mana pun boleh. Tapi kenapa 2 juta orang pilih public gold sebagai tempat jual beli emas? Sebab public gold bagi jaminan beli balik emas walaupun dalam apa jua keadaan pun. Tak kisahlah patah remuk, public gold akan beli balik. Sedangkan sesetengah kedai emas ataupun bank, sekiranya emas tersebut tak cukup kriteria, mereka tak akan beli balik walaupun emas tersebut adalah jenama mereka. Dan bukan setakat itu sahaja, public gold akan beli balik dengan harga yang tinggi. Dan ramai penyimpan emas mereka dah compare dan memang betul harga public gold beli dengan kedai emas beli adalah lebih tinggi. Jadi andai tuan-puan nak jual emas yang lama ataupun yang dah rosak, boleh walk in sahaja ke mana-mana cawangan public gold yang berdekatan. Dan untuk proses jual beli emas di public gold, pastikan tuan-puan dah ada akaun emas public gold untuk memudahkan proses. Bagi yang belum ada lagi akaun Gap dan perlukan bimbingan Adam, boleh rujuk pin video ataupun boleh isi bit biru sekarang.